Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey guys, so hari ni 14 Mac tahun 2025. Hari Jumaat baik, kita dah berapa 13 hari puasa macam tu. Dah masuk pertengahan dah ni. Okey. So kita tengok chart pertama kita adalah Euro USD. Now bear in mind Euro USD dalam grup Discord saya ada ceritakan, bukan dalam video lah, saya ada tulis buat sedikit write up dan mana saya tunjukkan tentang trendline ini. Ini trendline yang saya lukis di weekly mana yang juga bagaimana kalau anda perhatikan last week ni memang gila-gilanya Euro USD ni, Euro ni naik kuat lah berbanding USD. Tapi minggu ni nampak tak? Ada hesitation sikit daripada buyer ni yang mana price dia buat rejection daripada resistance area. Now belum habis lagi weekly, belum habis lagi, tetapi early stage ni anda nampak bagaimana ada hesitation daripada buyer kalaulah candle ini, sebabkan hari ni Jumaat kan, close macam ni kan, yang ini maksudnya apa? Dia punya upper shadow ni panjang, maksudnya adanya selling pressure. So kalau katakan kita tengok shadow ni mungkin lebih sedikit daripada sini kan. So yang ini dia buat sweep all of the orders yang ada duduk dekat resistance area. Okey. Kalau saya zoom di time frame yang lebih kecil, kita tengok dekat daily sat. Ini. For the past 1-2 hari ini hari ketiga. Anda boleh cakap hari ke yang 3 hari yang sebelum ni, nampak tak dia macam breakout. Betul? Dia break, lepas tu 1-2 masuk balik. So kita boleh cakap juga yang ini dia macam satu fake out. Okay? Tapi bear in mind Euro USD nampak memang strong bullish lah. Strong bullish. So mungkin fake out ini tidak akan bertahan lama. Mungkin dia adalah satu pullback yang sedikit deep. Maksudnya bila dia pull back macam ni, dia turun, dia close below this trend line, kemudian dia pergi dekat 1.0777. Dekat sini kita ada area rally base rally kita kat sini, dan juga ada support area. Support area ni daripada low 1 2 3 4 break, pull back, break balik. So kalau anda perhatikan dekat weekly chart ni, ni very huge long black candle. Even this candle ni they engulf body candle yang sebelumnya. So daripada sini sebenarnya dia punya turun 2 minggu ni kau-kau dan tidak ada pullback ataupun dia create imbalance. So this huge candle last week ni dia fill habis order dekat sini guys. So sekarang dia dah fill order. Nampak tak apa jadi? Sekarang nampaknya ada kemungkinan price akan pull back. Bawah ni kalau anda perhatikan ada banyak imbalance. Okay. Again, kita tak tahu bila dia akan fill. Tapi most likely dia akan fill. Walaupun kita nampak ada fake out, kita kena trade level by level. So first of all, level support kita yang pertama duduk dekat rally base rally. So mungkin price ni boleh jatuh. Saya drawkan sikit untuk anda. Okey, macam ni. Kena dekat sini, mungkin dia buat satu sweep, lepas tu boom, dia naik. Sebab apa? Sebab dia masih lagi bullish. Betul? So masih lagi bullish. Ataupun dia juga boleh buat macam ni. Delete terus, kita buat balik. Okey. So, dia perik sini, retest, lepas tu dia fill imbalance dekat bawah. Okey. Ada satu lagi support, barulah dia naik balik. Nampak tak? So dia fill habis candle yang ini dan dia kena satu lagi support dekat bawah ni. Support ni 1 2 3 batang candle. Kalau saya buka dekat weekly chart, support ni dekat sini guys. Ni. Nampak? Ni at least 50% daripada imbalance ni hampirlah dia dah fill. See, ni ada high kat sini kan? Ni ada beberapa lows, ini ada high, maybe sampai sini, lepas tu boom, dia naik balik. Okay, so ini case yang mana bullish. Sebab apa? Sebab weekly chart daily memang nampak bullish. So kalau kita tengok dekat Dixie ni, okay, nampak tak? Price sekarang ni dia dah jatuh ke area support dan dia bounce. So this week nampak gaya macam dia nak jadi satu apa? Satu hammer.
Okey, satu hammer. Saya dah markingkan untuk must watch area ni, dan this hammer pula dia betul-betul duduk dekat kita punya channel. So much like trendline yang saya draw di EU tadi. Cuma yang dalam diksi saya lukis dia sebagai bentuk channel. Okay, so kalau saya buka dengan time frame yang lebih kecil, daily for example, nampak tak? Ini support dia, dia bounce untuk 3 hari. Dan dia nampaknya dia boleh close above daripada kita punya lower part of this channel. Okay, so bila anda trade bila anda trade EU, mesti tengok diksi sebagai dia punya anchor dia lah, anchor dia. But please remember, saya masih lagi bullish dekat EU based on apa yang kita nampak dekat weekly ini. Cuma don't rule out possibility yang mana akan ada deeper pullback daripada price. Itu penting based on the candles yang kita nampak di weekly, di daily mungkin sedikit aja pullback, lepas tu je naik balik. Mungkin je lebih macam ni, lepas tu je naik balik. Kalau kita nak tunggu dia turun lagi sampai sini, mungkin belum lagi lah kot. Mungkin belum lagi. So mungkin dia akan buat sedikit pullback kemudian naik balik. Ada resistance 1.0916 dan atas tu pun ada lagi 1.104 dan this double top pattern dekat 1.12. Okay guys, so expect a pullback daripada EU hari Jumaat dah ni. So kita tengokkan level 1.0777, kalau dia break dekat level 1.0667. Okay, so itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.